Assalamualaikum dan selamat pagi dari The North Hotel Chiang Rai. Kita sambung kembali vlog kembara kami melalui jalan darat dari Thailand ke China. Memandangkan perjalanan dari KL ke Chiang Rai semalam agak panjang dan memenatkan. Jadi hari ini kami decide nak stay satu hari dulu di Chiang Rai sebelum melangkah ke negara seterusnya. Suhu pagi ni 13 degree. Sekarang pukul 7.30 pagi waktu Thailand, Malaysia 8.30 pagi. Kita sarapan Maggi dulu sebelum planning untuk aktiviti hari ini. Ini mangkuk kita bawa daripada Malaysia, mangkuk pakai buah. Ini satu seorang ya. Kita ni kat bus station. Kita naik tuk-tuk untuk ke White Temple. Walaupun pada awalnya hari ini plan untuk rehat je, tapi bila badan dah segar rasa rugi pula tak melawat tempat-tempat yang menjadi trademark bagi Chiang Rai. Jadi jomlah ikut kami explore santai-santai je ke tempat yang menarik dekat-dekat sini. Dia minta 300 baht sama dengan RM42 untuk ke White Temple. Pas ada bas 12.45, next bus lagi setengah jam. Tapi kita pergi dulu lah sebab dia boleh tunggu, dan lepas tu balik dia boleh hantarkan kita dekat Masjid Darul Aman. Kalau dari segi costing, naik tuk-tuk bahagi 3 jadi 100 baht seorang. Naik bas return baru 50 baht. Tapi sebab kami nak minta dia drop di masjid dan lunch halal di area berdekatan, dengan harga tu berbaloi sangatlah. Saya boleh bayangkan jika balik naik bas mesti malas nak menapak semula cari masjid waktu cuaca tengah panas ni. Kalau ambil tuk-tuk lain pun mungkin harga total tak jauh beza. Okey, kita dah sampai dekat entrance. Tuk-tuk tu tunggu kita sejam. Nampak ramai orang lah. Panas. Sekarang pukul 12 lebih. Sangat panas. Jom kita kaunter. Kalau tak nak bayar, kat sini je ambil gambar. Background kat sini je. Masa beroperasi 8 hingga pukul 5. Tiket 100 baht. Kalau kanak-kanak 120 cm baru dapat kick price lah. Okay, jom kita round-round. White Temple atau nama sebenarnya Wat Rong Khun adalah sebuah kuil seni kontemporari yang sangat unik di Chiang Rai, Thailand. Ia bukan kuil lama biasa, sebaliknya ia adalah hasil karya seorang artis Thailand terkenal, Chalermchai Kositpipat, yang mula membinanya pada tahun 1997. Biasanya kuil kat Thailand ni berwarna emas, tapi uniknya White Temple ni sengaja guna warna putih untuk tonjolkan konsep suci dalam agama Buddha. Juga terdapat campuran mozaik kaca kecil pada permukaan binaan. Bila matahari terpancar, kaca-kaca ni akan buat seluruh kuil bersinar seolah-olah bercahaya. Sebelum masuk ke kuil utama, pengunjung perlu menyeberangi satu jambatan yang melambangkan perjalanan dari dunia ke nirwana. Di bawah jambatan ada ukiran ratusan tangan yang seolah-olah menggapai ke atas. Tangan-tangan ini mewakili nafsu dunia dan sengsara yang perlu diatasi untuk mencapai syurga. Ada juga yang cakap inilah contoh siksaan di neraka. Setiap inci bangunan penuh dengan ukiran daun, naga, burung dan api yang mempunyai maksud tertentu. Walaupun nampak macam dah siap cantik, tapi projek White Temple masih belum siap sepenuhnya. Chalermchai kata dia rancang siapkan keseluruhan komplek ni sekitar tahun 2070. Agak-agak apa lagi penambahan yang akan dia buat ya? Okay, jom exit. Oh, dekat luar pun cantik lah. Oh, kat sana pun cantik juga lah. Way ni pun cantik. Walaupun Uncle Tuk-Tuk ni bagi masa 1 jam, tapi kami siap awal dan sekarang menuju terus ke Masjid Darul Aman.
Ini Clock Tower Chiang Rai. Kalau nak tahu, orang yang bina ni adalah artis yang sama bina White Temple yang kami pergi tadi. Dikatakan setiap malam Clock Tower ni ada pertunjukan cahaya dan bunyi muzik. Kita dah masuk jalan ke masjid. Terdapat lebih daripada 3 buah masjid di Chiang Rai, dan Masjid Darul Aman ni merupakan masjid terbesar dan tertua di Chiang Rai. Okey, dah jumpa. Ni kan? Okey. Kita dah sampai ke Masjid Darul Aman. Mengikut sejarah, masjid ni diasaskan pada tahun 1910 oleh komuniti Muslim etnik Hui yang dikenali sebagai Chin Hau di Thailand. Kaum Hui merupakan Muslim berbangsa Cina yang berhijrah ke utara Thailand melalui Yunnan dan Myanmar. Kaum Hui ni adalah etnik yang sama kami jumpa di Hilal Town Chiang Mai semalam. Mereka tidak boleh berbahasa Melayu seperti Muslim di selatan Thailand kerana berbeza kaum dan etnik. Pada 27 Disember 2009, bangunan masjid yang baharu telah dirasmikan menggantikan struktur lama masjid yang sudah berusia hampir 100 tahun. Mereka bentuknya menggabungkan seni bina Islam serta hiasan Cina. Menara masjid dihiasi dengan pavilion kecil bergaya Cina di puncak. Okey, bagian lelaki, so kita rasa sinilah lelaki di atas. Perempuan mungkin belah sana. Okey, waktu solat dekat Chiang Rai. Subuh pukul 6 tepat. Jemaat Zohor 12.45, Asar pukul 4, Maghrib 6.25, Isyak pukul 8.30. Okey, ni bahagian lady nak pergi tandas. Jom kita naik ke atas. Oh, ambil wuduk kat dalam ni lah. Sekali ingat tempat tandas ni. Letak beg dulu. Oh, betul lah, sini ada apa panggil? Telekong. Telekong pun ada. Kita dah buat telekong sendiri. Ni tempat-tempat dia orang berusrah. Okay, jom ambil wuduk. Selain memainkan peranan penting sebagai pusat ibadah, masjid ini juga menjadi pusat komuniti bagi umat Islam setempat. Mereka ada sekolah agama kecil dan kelas mengaji untuk kanak-kanak, aktiviti Ramadan dan sambutan raya secara berjemaah. Mereka juga sering bekerjasama dengan NGO dan Jabatan Agama Islam dari Bangkok serta dari negara jiran seperti Malaysia. Baguslah design macam ni. In between lelaki dan perempuan, so dia buat macam ni. Ada divider yang kekal, tapi ini sliding boleh buka. Okay, ini temperature. Tengok temperature hari ini berapa? 27.5, 28. Walaupun 27 macam aircon, tapi sebab cahaya matahari dia kuat sangat, tak panas Besar juga masjid ni. Masjid Darul Aman. Kita pergi cari makan dulu. Sini kawasan Muslim. Kita tengok pilihan makanan yang ada kat sini. Ni halal. Pangkau leg stew with ice. Muslim food kan? Sedap bunyi ais dia. Ni ada lagi kedai halal. Muslim food. Makan kat sini je. Sedap je. Pun halal. Roti-roti tapi tutup ni, mungkin petang baru buka. Ni nak kereta lah. Roti cheese 50 baht, coconut roti, roti pisang, tak apalah. Malam ni kita rasa roti. Dia famous roti kat sini, roti pisang. Ini market yang tadi je lah. Kedai emas Emas Bangkok, berapa harga ni? Emas Bangkok, saya suka je tentang emas pure. Jom. Okay, jom kita pilih kedai ni lah. Ada pilihan apa. Ni ramai orang datang ni lah. Ni ramai rider datang lah. Majoriti orang Malaysia datang sini. Rasa sedap ni. Ni tengok. Sedap. Pilihan lauk. Okey, ini menu kita untuk tengah hari. Nasi, telur ayam. Yang siapa? Dua jenis. Nasi dia set, ada sup dengan tulang.
Okay, licin. Dia kita bayar. Ni yang mix. Nasi lah yang mix. Macam hijau. Rasa lah satu. Okay, yang ni 75. 75. 30. Total 65. Total 175. Okay. Okay, balik lah. Sekarang kita nak balik lah sebab diorang ni ada kelas mengaji online. Okay, Bukan Ramli pun ada kat sini. Beli air dulu. Lepas ni jalan panas. Tak ada halal. Nampak sedap tapi tak ada halal. Pisang ni dah sebiji lah. Singapura RM1 sebiji. Oh ya, ada es blend. Okay, tak semua 7-Eleven ada es blend. Jadi kita nak coklat. Okay, tadi dia check semua. Susu dia pun ada halal. Ini Indonesia. Yes. Ini Thailand punya. Kalau kita nak tukar ni tambahan 5 baht. Tapi tadi kita dah tunjuk ni ada halal. So dia guna creamer, susu ketat. So untuk coklat dia kata tak ada cok halal. So dia tukar juga kepada susu lah, tak dapatlah coklat. Okay, krim pun dia cakap halal tadi. Kita dah bercek semua. Bagus lah dia kat sini. 190. Okay, total kita 190 lah. Jom balik. Okay, jalan untuk ke masjid ni nama dia Isarabab Road. Ni kan, lalu kat sini kan. Dan kita jalan sampai jumpa Clock Tower. Ni ada Lima Bali juga ni. Untuk sedap lah, RM7. Nak tak? Ni banyak buah-buah ni. Okey, dah jumpa Clock Tower, trademark kita. Jalan lagi. Panas hai. Okey, dari jalan lurus tadi kita belok kanan. Dah jumpa naik bazar semalam. Kita laju. Oh, laju kereta ni. Chiang Rai Night Bazaar. Okay, masuk je jalan ni dan jumpa hotel kita. Lurus je ha. Ni semalam kita lalu kat sini. Ada bunga-bunga. Okay, es blend ni kita review es blend ni. Tengok dah balik jalan tengah panas tadi, dah sampai hotel. Nampak dah minum sampai dah nak habis. Dia punya ni tetap apa panggil? Kental. Macam ais dia ni lambat cair ha. Bagus lah, tahan lama dia punya ais. Kami rehat petang dulu sebelum turun cari makan malam pula nanti. 5 hours later. In Thai, that's วางไว้นอกห้องหรือนำมารองอ วันนี้ไม่ได้แจ้งจ้างงานทำความสะอาด Dari jauh. Didn't you notify the room cleaning staff today? ใช่ไหม today no No อ๋อ need. โอเค ไม่จำเป็น อ๋อโอเคครับงั้นก็เอาไซส์นะพลาสติกเอาไซส์ okey, เองdulu. okey. Okey, untuk berkomunikasi dekat sini kita boleh gunakan Google Translate. Google Translate tulislah English dengan Thai. Sebab dia orang ni tak ada expert sangat bahasa Inggeris, tak fluent sangat. Okay, sometimes apa simple word pun mereka tak faham. Macam contohnya macam ni kita type English, bagi dia ขอบ dengar. คุณ Tapi kadang tu bila dia nak respon balik tak boleh tahu sebabnya. Macam contohnya kan kita nak respon balik Thai dengan English, kita suruh dia respon tak boleh sebabnya kita punya sini kena ada setting tulisan Thai lah, dia tak boleh tulisan alfabet macam ni. Jadi kita translate to conversation. Sure, let's start. Okay, so nanti dia cakap dekat sini, nanti dia akan translate English. Contohnya Sawadee Krap. Contohnya
Sawadikap. Hello. Okey, macam tu. Dia cakap sawadikap, lepas tu English keluar hello. Okey. Boleh cuba ya. Tips dekat Thailand. Okay, I'll Hari ni kita malam kedua dekat Chiang Rai. Jadi hari ni kita nak pergi lagi sekali, kiranya hari last lah, nak melawat bazar night market. Sebab semalam kita dah pergi tapi keadaan kekenyangan, jadi tak beli sangat lah. Hari ni nak pergi rasa martabak pisang tu. Depan kat sini panggil roti pisang dengan jus buah. Nampak dekat je, walking distance je. Daripada hotel jalan kaki je sekejap. L-shape road ni nampak stesen bas. So dekat stesen bas lah night market dia. Nanti stesen bas. Okey, sekarang pukul 10 waktu dia, tapi kita Malaysia pukul 11. Semua kedai pun dah tutup dah. Kedai makan semalam pun dah tutup yang Sarinan tu. Pukul 10, pukul 9 macam tu diorang dah tutup lah. Pukul 9 diorang sama dengan pukul 10 kita. Walking distance je Ni stesen bas. Malam-malam diorang parking personal car pula kat sini. Okey, itu bazar dia. Okey, kat sini ada Orchid Hut. Yang kat sini Rumporen. Situ lagi dekat dengan bazar. Turun je terus. Ni Sakura. Ada air je mah. Air je dia. Tak jual dah martabak hari ni tu. Dah kelaparan. Alamak, martabak nak balik. Already close? Already close today? Okay. Tak sempat rasa. Tomorrow already go back. Okay. Still open? Close. Close already. Okay, close sudah. How much? 20 40 บาท 85. ครับ Okay, kat pengkak. Kita ambil air ni satu. Sedap guys, dia ada rasa, dia punya biji-biji oren tu ada rasa sedap kan. Pekat. Lesson learn hari ni, lambat turun habis pukul 10 waktu sini atau pukul 11 waktu Malaysia. Diorang semua dah tutup. Sekejap je dia berniaga daripada pukul 5 macam tu rasanya naik bazar ni, pukul 5 sampai pukul 10. Tapi kalau nak murah-murah mungkin waktu macam ni lah. Macam tadi buah pun dah jadi 10 baht saja satu paket tu. Dalam RM1.30 je lah buah tu. Okay, The North Hotel pada waktu malam kawasan ni lengang je Tapi dengarlah juga bunyi-bunyi lagu dekat konsert sebelah ni, naik bazar tu. Dinner kita malam ni, okay, kita makan mangga masak, mangga muda, pisang, air oren. Boleh lah kan? Diet lah, nampak geng diet. Yang ni kan, yang ni manis gila buah ni. Ni sesuai makan dengan sticky rice ni. Buat pulut apa? Santan apa panggil? Dengan Pulut mangga. pulut mangga. Ni masam ni. Memang kena makan dengan serbuk dia lah. Tapi kita tak yakin bahan dan serbuk dia, jadi tak payah, tambah saja. Setakat ini dulu video untuk hari ini. Jangan lupa follow kami untuk perjalanan cross border esok yang lebih mencabar. Sehingga kita berjumpa lagi. Till then, layan dulu teaser for the next video. Jangan lupa subscribe, komen dan tekan butang notification. Bye bye and good night.